Ex Pramugari, Pramugara, ex Asia. Siput sedut masak lemak cili api baru masak. Tu dia. Ada orang pakai satu kelapa kan. Tak pakai. Okey, saya dah pun sampai dekat kedai Salai masak lemak cili api yang paling sedap katanya di Jeram dan juga Kuala Selangor. Kedai jalan kampung je, tapi satu Malaysia main makan dekat sini. Nak tahu apa yang best kat sini? Jom layan video ni sampai habis. Tapi sebelum tu kan, kepada korang yang baru yang jumpa channel ni, mohonlah support sikit. Subscribe channel YouTube Warung Hunter. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Jom. Memang layan bro, memang layan bro. Okey, sekarang pukul 12 suku tengah hari. Tengok tu ramai geng, ramai. Hari ni kebetulan hari ni hari Ahad lah. Macam ni lah dia punya suasana kedai dia. Tu dia. Ramai orang geng. Dekat depan ni tempat pot dia salai-salai lah. Dia punya owner tak ada. Lepas tu, kalau tak boleh kita minta dia buka kejap tengok kan. Okey, dekat sini dia punya konsep dia layan diri geng. Kita ambil lauk dekat depan ni. Nampak dah bakar tu lah. So nasi ambil kat sini. Boleh pilih ikan kat sini. Lepas tu kita boleh pilih lah. Ada juga kang bakar geng. Ada ikan cencaru, ikan siakap. Siakap bakar RM30. Kerang bakar pun ada geng. Best. Baby ni apa? Siakap. Ni siakap lah. Tengok siakap tu. Siakap RM30. Sambal dia. Kerang nak tak? Kerang boleh? Kerang berapa? 15 RM15. Alright. Kerang bakar. Sudah tambah nasi. Itu masak lemak cili api. Ikan bakar dah ambil. Kerang bakar kita tengok dia punya ni apa nama? Saya pengikut. Ya, terima kasih bang. Di mana bang? Di mana? Dari Putrajaya. Putrajaya. Naik motor? Naik motor. Tempoh ya bang. Okay, baik. Okey, jumpa lagi. Okey bang, baik. Apa? Siput sedut. Siput sedut. Okey, satu piring ni, satu mangkuk ni harga dia RM13. Lihat. RM13 geng. Daging salai dik. Daging salai dengan ayam kampung. Daging salai. Daging salai RM12. Itu dia. Okey, bawah sini. Dekat sikit. Alright. Okey, betul ayam kampung salad. Ayam kampung. Jaga. Jangan kita balik tumpah ni. Jangan bagi sengit. Ayam bagian peha pun boleh? Boleh. Macam ni berapa harga dia? Okey. Alright. Okey. Dekat sini pula adalah ruangan pelbagai jenis sayuran lah. Boleh tengok kat sini macam-macam ada geng. Tapi kena tengok lah. Ada juga sup ayam. Ini dia orang punya antara dia orang punya signature geng. Tahu bergedil daging salai. Kejap lagi kita try. Ada juga dengan ayam goreng berempah. Ini pula sate kambing Surabaya. Antara dia orang punya signature kat sini. Ini pun wajib try geng. Kena order kejap lagi. Okey, dekat sini dia punya ikan bakar dia kan, dia bakar atas pan je lah.
Kalau macam ni saya panggil grill, dia tak pergi bakar kan. Tilapia, keli. Set tahu bergedil kira macam mana? Tahu bergedil satu set sampai. Tahu bergedil apa ni? Tahu bergedil daging salai Satu set? Satu set? Boleh? Satu set? Okey, yang nak makan ulam-ulaman boleh ambil dekat sini. Ada macam-macam jenis ulam. Ada juga dengan telur masin. Sambal ada 2 jenis. Sambal hijau dan juga sambal belacan. Satu plate ni harga dia RM2. Tu dia. Jom. Feel free flow gang. Boleh campur-campur, boleh refill. Bawa balik pun boleh dia kata. Jadi nak air ni kisah. Sirap Bandung. Sirap Bandung. Mami air apa? Mami air apa? Dari mana kak? Dari mana? Meru. Selalu datang sini lah? Tak, first time juga? Kawan husband dia suggest pakai sini. First time kena try 50 kan. Alright. Okay. Dah makan dah belum lagi? Belum. Baru sampai? Baru sampai. Okay. Alright, untuk dia punya kawasan parking kan, korang boleh parking dekat depan kedai ni. Ada parking dia luas juga. Kalau penuh dekat depan ni kan, boleh parking dekat sebelah ni lah. Dia punya rumah jiran-jiran ni lah. Ada juga dengan Abang Rela jaga dekat sini. So, penuh dekat sini, boleh park dekat sini geng. Tak ada masalah. Assalamualaikum, Puan Fazli. Salam. Lama tak jumpa kita. Kan, lama kan? 2 tahun ni. Saya last datang 2 tahun. Masa tu kemah kecil lagi. Ya, kemah satu je. Satu kemah je. Atau sihat Alhamdulillah sihat. Oh, ni orang kata apa? Ex pramugari, pramugara, ex Asia. Alright, okay. Fazli cerita sikit apa yang baru dan apa yang special yang kali ni. Kalau dulu Abang Wi datang, kita ada salai-salai je. Tapi sekarang kita ada ikan bakar, kita ada kerang bakar, kita ada daging salai, siput sedut, ayam goreng, kita goreng fresh-fresh, tahu bergedil, daging salai. Tahu bergedil daging salai tahu bergedil daging salai, dan kita ada aneka sayur-sayuran lah. Dan kita juga ada kulit lembu. Dulu Abang Wi datang, kita ada 4 menu je. Betul. Sekarang Alhamdulillah, dengan video Abang Wi, dia memanggil orang lain. Tengok ramai family datang sini ya. Alhamdulillah. Sekarang ni memang diorang family suka duduk dalam, duduk luar sebab makanan dia untuk kanak-kanak pun ada, untuk orang dewasa ada, untuk orang tua pun ada. Betul. Dia kena. Okey, untuk yang belum pernah sampai lagi, lokasi dekat mana ni? Okey, orang yang belum tahu macam mana nak datang, orang boleh waste je Pulau Salai. Kita berada di Kampung Bukit Kucing, Jeram, Selangor. Kita buka dari jam 10 pagi sampai 4.30 petang. Kita tutup hari Rabu sahaja. Cuti setiap hari Rabu. Tengok ada juga sate yang paling top, sate. Saya lupa beritahu. Antara best seller kita, yang ni korang kena datang cepat tau. Sate kambing Surabaya, korang kena datang cepat sebab dia tak banyak, dia limited. Nak tak nak korang kena datang awal, nak tahu rasa dia macam mana, korang kena datang dan rasa. Ada yang tanya kenapa kambing saja? Kenapa kambing saja? Sebab dengan kambing je pun kita tak mampu nak tampung. Dia punya demand. Itulah. Okey, sate kambing Surabaya ni dia rasa unik tau. Dia tak macam tempat lain mungkin yang korang pernah makan yang sate kambing cicah dengan kuah kacang. Yang ni kita cicah dengan kuah kicap. Kuah kicap. Korang nak tahu rasa dia kan? Jomlah try. Okay, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wi dan sekarang saya berada di pelosok Salai yang terletak di Kampung Bukit Kucing, Jeram, Selangor. Oh, meriah betul, meriah. Cukup meriah. Ramai orang, kebetulan sampai pukul 12. Sampai time makan tengah hari kan memang ramai sangatlah. Dan dekat sini memang famous lah. Orang kata apa, antara Port Salai yang famous area-area Kuala Selangor ni. Boleh dikatakan satu Malaysia main makan kat sini kan, dari semua negeri. Dekat sini untuk ruang makan ada dua, satu open air dekat luar dan dekat dalam yang saya duduk ni adalah kawasan berhawa dingin. Ingat nak lepak dekat luar, best sikit. Tapi manakala dekat luar ada penuh, kami lepak dekat dalam. Terpaksa ambil dua meja, macam mak mentua dengan anak saya duduk kat belakang.
Wahai kat depan ni lah. Okey, untuk tengah hari ni kan, inilah dia menu-menu yang kita orang dah order. Ada ayam kampung salai masak lemak, siput sejuk masak lemak, daging salai masak lemak. Dan untuk ikan bakar, kita orang ambil ni lah, ikan siakap bakar. Dia bagi sekali dengan dia punya kuah sambal dan juga dia punya ayam asam. Betul ini kerabu toge. Kerabu toge. Kerabu toge. Lepas tu ada juga dengan ulaman. Sambal ada 2 jenis. Sambal merah dekat sambal hijau. Ini adalah kerang bakar. Ini dia orang punya signature lah. Tahu bergedil daging salai. Kejap lagi kita rasalah. Lepas tu ini juga antara mereka punya signature, sate kambing Surabaya. Satu set ni tak ingat dah RM8. Satu set ni ada 8 cucuk. Tu dia, makan dengan dia punya sambal kicap. Okey, sebelum saya makan nasi, saya nak makan dulu dia punya ni signature kat sini. Killer lah, killer. Sate Surabaya. Ada 8 cucuk. Dia kira satu set ni lah. Saya tak ingat harga berapa, ni saya akan letakkan kat bawah. Untuk satu set sate Surabaya kat sini kan, dia hidangkan dengan sekali dengan ni ada potongan buah tomato, ada juga dengan limau nipis dan juga dia punya bawang. Ini dia punya kuah kicap. Dia punya kuah kicap dia kena tuang dekat atas ni. Kita tuang dulu dia punya kuah kicap dekat atas tu. Dia terpulang lah, sama ada kau nak tuang atas ni ataupun kau nak cicah asing pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya lebih suka tuang atas ni. Tu dia. Dia punya kuah kicap dia nampak sangat pekat. Jom. Dekat sini cuma ada sate kambing sahaja. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Dia punya sambal kicap dia power, padu kan. Dia punya daging kambing dia pun lembut. Makan panas-panas memang layan bro. Boleh puas dekat dengan dia punya limau. Kuah limau nipis lagi sedap. Lagi naik asal dia. Layan geng. Ini pula adalah tahu bergedil daging salai. Wah, ini rare geng. Satu set ni 4 ketul ni ada 4 pieces lah. Satu set ni 4 ketul lah. Harga dia RM8. Makan dengan dia punya kuah kicap. Tu dia, jom. Kita kenal dulu dia punya bergedil daging. Nampak dia punya isi dalam dia padat geng. Wah, penuh. Tuang. Nampak? Tu dia. Rasa dia punya daging salai dia. Daging salai yang dipotong halus-halus. Jangan dia punya kuah kicap yang pekatnya. Wah, dia punya sambal kicap dia power kan. One more time. Untuk dia punya sambal kicap ni kan pedas yang tak berapa pedas sangat lah. Pedas yang biasa-biasa. Okey, harap korang dapat dengar lah saya punya suara ni kan. Sebab keadaan dekat sini agak bising sikit. Dan untuk video kali ni saya menggunakan DJI Osmo Pocket 3. Okey, dah try dia punya sate dan juga dia punya pergedil. Saya nak makan pula dia punya nasi. Saya nak start dulu dengan daging salai masak lemak. Itu dia geng. Dia punya harga tak ingat lah berapa, nanti saya akan letak kat bawah. Nampak kuah dia tak pekat sangat, tak cair sangat, sedang-sedang. Tu dia. Untuk satu portion ni agak banyak juga. Tak silap RM8 ni. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Wah, terasa betul dia punya smoky dia tu kan. Daging dia potong nipis-nipis begitu. Ambil dia punya kuah.
Daging ni lembut. Terasa betul dia punya salai dia kan, dia punya smoky salai dia tu. Meresap elok masuk ke dalam dia punya daging salai. Nah. Tak nak? Nak daging? Sekejap kita ambil lebih sikit. Kita ambil dulu, kita ulur kat belakang, meja belakang. Sudah, nah. Sir. Daging salai, daging salai. Kasih. Ini Omos punya favourite. Okey, tu dia. Nah, baby ambil lah makan ni dulu. Tak nak. Jaga baby makan. Tarik ikan masuk. Ni kerabu. Nah, kerabu toge. Ni dia punya sambal hijau, sambal merah, tak di situ. Kerang bakar. Tinggallah ni apa nama? Ayam kampung salai. Okey, untuk ayam kampung salai ni kan dia punya saiz dia besar. Macam ni lah. Agak besar juga ni lah. Dia asalnya potong 4 ni. Ayam kampung. Untuk masak lemak dekat sini kan ada seafood sudut masak lemak, ada juga dengan ni ayam kampung, ada juga dengan daging salai, itik salai pun ada. Untuk korang yang menggemari itik boleh ambil itik salai. Jom kita ambil dia punya kuah sikit. Kuah dia nampak berlainan tau. Bukan kuah yang sama lah. Tu dia. Kita gaul bagi rata, bagi sebati macam tu. Buku ambil ni lah telur masin dengan ikan masin. Kan dia punya set dia kan. Ambil tadi. Bagi saya untuk dia punya salad dia sedap. Cubanya kalau kuah dia ni bagi pekat sikit, lagi best. Ayam kampung. Jom kita makan dia punya ikan sekak bakar. Sekor ni harga dia RM30. Saiz besar juga ni ha. Boleh makan 3-4 orang. Nampak? Dia punya ikan sekak dia. Besar kan? Untuk ikan bakar kan dia bagi sekali dengan dia punya sambal dia terpulang lah. Sama ada nak tuang, nak curah atas ikan ni pun boleh, nak cecah kemudian pun boleh. Betul ikan bakar kat sini makan dengan dia punya air asam. Kita ambil dengan dia punya sambal kat tepi tu. Kita makan asing, kita cicah dia punya sambal. Kuah sambal ikan bakar tu. Dia punya sambal dia macam ada rasa sikit pedas manis. Lepas tu rasa macam ada macam sedikit bunga kantan. Cuba biasa sambal dia. Kan sekak bakar, cicahkan dia punya air asam. Kan? Macam kuah asam pedas. Kan? Macam kuah asam pedas. Macam ada bunga kantan lah. Sedap. Asam. Kan? Untuk minuman ambil ni air sirap Bandung. Sirap Bandung cincau. RM4 free refill, free flow. Untuk yang nak minum air kosong, dia orang juga sediakan mesin kowe dekat depan sana. Daging salai. Sama betul sekejap makan lemak salai. Ini adalah kerang bakar.
Dia punya saikan dia kan, ada yang besar, ada yang kecil, campur lah. Tak ada bekas. Berkulit. Bulan ni. Kerang bakar. Okay, video ni saya nak kena stop kejap. Sebab apa? Sebab nak concentrate makan dengan saya punya family. Kesian kat mereka. Okey, baik, sekian sahaja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada hampa semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya juga family saya makan dekat pelosok Salai yang terletak di Kampung Bukit Kucing, Jeram, Selangor. Depa ni buka setiap hari kecuali Rabu depa cuti. 10 pagi sampai pukul 4 petang, kadang-kadang habis awal, terutamanya weekend. So weekend dinasihatkan korang datang awal lah. Macam biasa, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hantar. Follow saya juga di platform yang lain, jadi Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hantar apapun. Menu-menu yang kita makan ni macam gini lah. Memang layan bro. Jumpa lagi. Stay safe gang. Assalamualaikum. Mari kita habis.